Korang tahu tak, Royal Belum ni hutan hujan tertua di dunia. Usianya lebih 130 juta tahun. Satu sama dengan dinosaur weh. Kali ni aku nak bawa korang masuk sekali dalam hutan. Kita stay dekat houseboat di tengah Tasik Temenggung. Good night. Belum. Yang benda good night. Cerita pun nak start. Dah sampai awal, tak ada houseboat lagi. Kita makan dulu. Pukul 7 dah buka. Dah ada restoran terapung ni. Dan menu utama dia roti canai. Saya nak roti canai satu, tapi nak hitam sikit boleh? Tak garing-garing macam tu. Garing. Saya pun nak roti kosong satu, garing. Habis suka garing? Mana roti canai? Tak garing sangat. Tak kisahlah garing. Tu baru cerita roti canai. Tak ada air lagi. Sedap bau dia. Bang Air tu semua dekat mana? Ahmad. Ahmad Air. Raja dah makan gerak Raja. Leslo lah. Awak kan Mat, saya nak minum kosong air satu. Sini nasi pun ada juga. Kalau korang ni orang Kelantan jenis tak dia nak makan nasi ke bagi. Jangan risau. Roti canai kosong garing aku dah siap. And kuah korang kena layan diri. Ambil sendiri. Nak bayar jangan risau. Ada QR code. Cashless society tak ada masalah. Nak bayar dan makan kat sini. Terima kasih. Sekarang sampai masa untuk kita naik houseboat. Aku dah tak nak mabuk dah ni. Ya kakak, sudah goyang. Aku sudah pemuda. Saya tak bawa ubat mabuk tu. Belum berapa member nak mabuk dah. Yang ni pula busy main. Fortuner abang nak load barang. Sebab shit aja ke pinapat. Kita bilik nombor bilik 5. Ni kita bilik 5. Okey. Kita kena gerak tak? Stay sini ya. And kat houseboat ni bilik kita orang kat tingkat atas. Tak apa letak barang tu. Carilah rupa area bilik kat tingkat atas. Bilik kita orang ada 2 katil double decker. Tapi ada 3 orang lah bagi selesa sikit pemandangan. Korang boleh tengok Tasik melalui tingkap tu. Keluasan lorong antara bilik tu ngam-ngam. Dan bilik dia sama je. Semua 2 double decker. And di bahagian tengah korang nampak kiri tu kan dia macam surau. Tapi kecil lah. Seorang yang boleh solat. Tempat mandi dan bilik air ada 4. Keluasan dia okey-okey. Dia selesa lah kiranya untuk merasa tinggal di houseboat di tengah Tasik. Dan bahagian luar ni korang boleh terus nampak Tasik. Dia ni kira ruangan balkoni lah. Kau nak feeling Titanic kan. Teringat clip on spek aku warna kuning yang tu dalam Tasik ni Anyway, kat tepi ni ada pintu menuju ke rooftop. Rooftop ni adalah keluasan dia, which is korang boleh feeling nak boys talk, men talk ke apa. Kat sini privacy sikit lah. Okay dah, balik bilik. Sana. Bilik kita sana. My bag Inta. Aduh. 3 kan? 5. Ni kita orang. Bilik kan? 5. Oh kecil juga. Okay, habis dah cerita pasal bilik. Okay, cerita pasal yang ni dia macam ngeri sikit. Pening lah sana nyanyi, sini nyanyi. Bahagian bawah bot ni boleh buat kepala goyang. Bahaya sebab kat sini korang boleh karaoke secara unlimited tanpa henti. Kisahnya bukan satu bot, 2 bot tu ada karaoke. Suara kita mute sikit. Kita jaga kawan-kawan kita. Dan next activity ialah kita parking sini, kita naik speedboat ke Perkampungan Asli. Lepas tu kita kembali ke sini untuk ke air terjun dekat dalam ni, Encik Dana. Dan mohon semua peserta mengambil jaket keselamatan yang disediakan di kedua-dua bot rumah. Bot rumah, bot. Ini direct translate. perkampungan orang asli ni ada akses internet tau. Tengok kanan tu. Dan sini ada banyak kucing. Macam mana kucing boleh ke tengah-tengah Tasik ni? Anyway, kita sampai je dengan letak limat daripada Tok Batin. Ada cerita dia. Ramai sini 20 biji kampung. Tetapi dia tak terima pelancong. Ini saya bagi tahu. Sebab apa dia tak terima pelancong? Dia kata... Nak tahu dia kata apa? Kena pergi sendirilah kat sini. Dengar Tok Batin cakap. Malam-malam sejuk lah kat sini. Bestnya kau. Kat sini boleh beramah mesra dengan penduduk-penduduk kampung Kelewang ni. Bawa balik lah. Bye. Trauma budak ni. Dan untuk membantu menjana ekonomi tempatan, kita orang beli produk diorang. Ni ada tongkat hiking. Tapi kena ada cash lah. Kalau tak ada cash, kena ambil loan. Macam aku ambil loan dengan Sumi. Sini tongkat hiking RM5 je. Aku ada jumpa kat R&R masa balik. Harga dia kena tambah lagi RM20. Beli sini lagi murah. Customer dia pun ramai ni. Kita support. Nak beli, lepas tu nak bawa apa kak? Tak kat tangan lah. So ni kayu. Ni tongkat kayu pula. Takut aku beli, aku kena bedal nanti. Of course. RM5 kan? Terima kasih. Tak mau sana di Petaima, semua sudah. Manis, depan Ali, semua ada. Kak Mala go there. Untuk kecil manis. Kakak tak ada kecil manis ni. Dan beli guna loan Sumi RM5. Okay, thank you Sumi. Nanti claim dalam bilik. Claim, takutnya. Tak customer belakang Sumi lah. Betul shopping. Di sebelah sana pula ni macam tempat-tempat diorang bermain. Kat sini tak silap ada sekolah. Dan ada 2 orang cikgu yang mengajar anak-anak kat sini. Dan ni aktiviti petang diorang. Aku tadi kan dah beli tongkat. Kenalah racun orang pula. 5 je. Pergi lah beli. Berapa ringgit ni? 5 je. Pergi lah beli Ram. Nanti kau menyesal. Tak beli. Cindera mata ni Ram. Kau nak buat sini tak dapat. Kat air sebelah sini. Muaram belakang. Tu susun ni sebab nak buat TikTok trend. Tapi itulah video panjang aku ni keluar dulu. TikTok tu tak keluar-keluar. Kita orang nak balik dah. We are leaving now. So next saya nak pergi hiking. Bukan. Apa ni? Tinggi. Bukan. Salah lagu. Bukan. Shimira.
Selamat tinggal Kampung Kelewang. Ada rezeki jumpa lagi. Kita balik dulu. Sebab aku nak merakam susah. Tangan ni satu je ada. So aku bagi Ram pegang kopi tongkat. Habis ada bebel kat situ. Abang dengan boat kita orang tadi kan? Abang ni tadi Ada abang sekali yang dalam houseboat. Okay, Balan. Terima kasih. Menyusuri Tasik Temenggur, meninggalkan perkampungan orang asli dan kucing-kucingnya. Nah, Syed dah babak-baban ni. Sekarang kita menuju balik ke houseboat untuk next activity. Tapi kita datang houseboat ni untuk makan lah. Makan je kejap, minum petang. Lepas tu kita sambung ke aktiviti seterusnya, naik boat lain pula. Kat sini. Ari kat sini ingat ai. Muat, cepat. Oh, babe, you kat depan ni. Oh god. Memang betul-betul view kat depan. Tapi kat depan ni cantik sebenarnya. Kalau nak ambil gambar, boleh feeling-feeling macam tu. You giving main character vibe. Semua berjalan lancar. Kita happy-happy je nak pergi hiking dan air terjun tanpa tahu something yang akan terjadi lepas ni. Sekejap. Careful Nabi, dia akan... Kena tangan. Kita dah sampai tempat hiking. Yang sebelum naik tu kita baca doa dan spray mosquito repellent. Oh ya, tak bawa lah. Pakai ni. Pakai korang. Diorang tak pakai lengan panjang. Kaki sebentar. Kak Ju yang tunjuk, Kak Mala tukang spray. Habis orang dia spraykan mosquito repellent tu. Kiranya semua persediaan dah dibuat dah sebelum mendaki. Dan masa mendaki tu pun kita dah sama-sama jaga kita dah. Careful. Nak tongkat Nabi? Tenang je, at least you boleh pegang. Okay. Thank you, Sumi. No, wildlife photographer. Tak jauh pun naik. Tak tahu dah sampai kita checkpoint. Oh, dah ambil gambar lah Jap. Tapi itulah orang kata benda nak jadi. Yang tak tahu biar tak tahu. Yang tahu tu korang recall pakai memori korang je lah apa yang jadi. Tapi malam tu Sumi dah sakit badan dah. Masa ni kat bawah rupanya dia orang duk makan durian. Bau durian kuat weh. Tapi kita orang tu lambat sampai bawah tu. Dinner pun dah hujung-hujung. Durian pun dah habis. Tak apalah, tunggu second round durian esok. Sini sedap sama tempoyak. Dia paling win. Main makanan kat sini sedap sebenarnya. Cuma sama tempoyak Sumi tak makan sebab dia tak makan durian. Oh, cannot. Tak makan juga. It's anything with the durian memang tak boleh. Kalau container... Durian tip. Oh, cannot. Container tu kalau masukkan durian, the next time kan you wash and everything, container tu kan ada bau durian. Anything inside that also tak boleh makan. Esok hari yang panjang. Ha? Member dah penat esok hari yang panjang. Ya weh, program malam baru start. Masing-masing dah ngantuk dan barai. Sampailah dia masuk aktiviti yang tukar-tukar hadiah. Yang ni dia fun sikit. Sebab masa ni kita akan bersorak dan excited nak tahu orang dapat apa dan kita dapat apa daripada orang lain. Kita kan kepo. Bagai kucing saya warna hitam. Tengah Aku dah tahu ada tu. Function kau ada aku. Saya dah ada kat rumah dah ada tu. Ni lah. Hadiah saya ni sangat sesuai untuk orang yang suka karaoke tadi. Tapi tahu tak orang karaoke kan tadi? Saya dapat nama Haji Lega Mira tak dapat. Tapi itulah aku tak bawa hadiah. So ambil gambar dengan phone je. Phone ni ada gambar hadiah. Hadiah claim kat office nanti. Member duk tunggu. Hadiah tak dapat ni. Asyik orang lain je. Tak boleh main dah tak tahu. Tak dapat Haji ke? Lepas jam lebih duk bertepuk dan bersorak untuk orang. Finally she dapat hadiah. Kisahnya baru dapat. Oh, voucher nak Mira jual. Tapi tukar-tukar hadiah ni makin hujung makin excited. Yang paling excited yang geng-geng yang last ni. Apa yang diorang dapat. Tapi apa hadiah tu menarik masalahnya. Macam-macam diorang ni. Program tak habis lagi. Ada yang dah gerak keluar. Geng bilik warga. Diorang biasa dah awal. Awalnya. Program habis lambat. Ngantuk tu diorang tu. Day 2. Yang ni betul day 2. Intro Sumi. Sinus. Pagi ni kita mulakan dengan turun bawah dulu sebab kita nak breakfast. Sampai-sampai ada mi goreng je tinggal. Yang surprise-nya. Ya, sangat surprise. Ni bukan bawang ni, Dik. Licin je. Okey lah, at least pagi ni ada lagi mi dengan telur. Semalam tinggal kepala ikan je. Tu yang aku tengok video semalam aku makan kepala ikan dengan tempoyak. Sama tempoyak. Anyway kat sini dia ada internet tau. Ada Starlit. So dekat dalam boat tak ada masalah internet. Lepas breakfast dan OOTD, kita nak naik boat pula. Yang putih tu apa? Nak. Sebab nak masuk hutan memang kena spray dululah untuk keselamatan. Jom. Dah berderet macam nak itik naik boat dah. Arif ni. Mana? Biar tak kursi. Ngam-ngam pula muat satu boat kita orang ni. Baik Kak Ani. Masak sedap-sedap. Kita orang ni nak pergi ke tapak sirih binatang. Tapi aku macam, apa benda pula sirih binatang ni? Aku nak tangan kau mendalam ni. Tarik. Pagi ni aktiviti kita orang nak tengok bekas tapak gajah makan, tapak rimau makan dekat Sungai Papan. Oh, she nak spray pula dah. Saya nak juga.
Dah, tapi Kak Nina pun pakai, saya nak Dia tak juga lah. yakin Kak Nina punya spray ni. Sebelum masuk hutan ni, kena dengar taklimat dulu. Tempat yang kita nak pergi ni tak jauh, lebih kurang 30 minit. Kita tak mau bising macam duduk di pasar ni. Bila dia dengar, dia lari. Kalau dia tersergah, kita larilah, jangan tunggu. Exploration Sirah Binatang ni bermula dekat jambatan. Tapi jambatan ni korang tak boleh naik ramai-ramai. Kena ikut giliran. Pergi dan balik. Kena catuan orang kat situ. Dan kita masuk hutan ni mencari bekas-bekas tinggalan haiwan dan juga pokok-pokok herba. Semua tempat tu nanti Haji Sam akan bagi explanation. Dan kita akan menyelusuri anak sungai, melalui denai-denai. Kasut basah tu koridor je lah, dik. Oh ya, tempat Sirah Binatang tu macam tempat diorang ambil energi lah. Dan kita akan pergi ke beberapa point. Dan sepanjang perjalanan tu koridor je lah. Jumpa tai gajah. Lepas tu korang akan jumpa juga kesan-kesan haiwan liar yang lain. Lepas tu ni tapak Sirah Binatang yang lain pula. Jadi beberapa tapak dalam tu. Dan ni pula dia punya kesan gajah lalu tak silap. Semua dia explain, tapi aku tak nak rekod sebab tahu nanti aku susah nak edit. Bagi aku seronok lah explore hutan macam ni. Kita orang pula budak bandar macam mana naik boat, explore hutan. Satu pengalaman yang baru. Main air pun dah seronok. Dah sampai houseboat tengah hari ni, katanya aktiviti bebas. So adalah geng yang main water rafting, kayak. Penonton pun ramai kat situ. Ada yang main, ada yang duduk tepi, support. Tapi yang support pun ramai. Aku join yang tak ramai, which is karaoke. Tak ada orang ambil tempat ni. So aku menyumbangkan suara sebelum kita orang makan tengah hari. Makanan ni memang sedap. Lepas tu kita nak kata terjun rasanya kan Sumi? Tahu dia. I baru je pergi hantar patient. Memandangkan tengah hari tu rancak dengan bunyi karaoke, kita orang turun bawah lah. Tapi masa tu rupanya ramai dah yang penat. Dia tidur tu tengah memancing. Tu dah masih dengan kain pelikat dia. Sesuai dengan gelaran haji. Saya dah hantar dah video. Kak Abang. Meanwhile kita just choose a song to sing. Samira, what song you want to sing? What song? Dancing Queen? Tak nak. Sebab Mira tak nak nyanyi, kita orang lain nyanyi. Lepas tu tiba-tiba macam orang excited tau kan? Ada nampak ikan. Manikan. Ramai saya tunggu ni setelah mendapat bantuan daripada pakak Bang Is. Rupanya sangkut dik. Terus semua orang bubar. Sebab lepas tu kita naik boat pergi air terjun. Kali ni aku satu boat dengan warga-warga. Ni kalau campur umur kita orang atas boat semua ni dah lebih 300 tahun dah. Tapi walaupun boat kita ni boat warga, laju habis semua boat dipotongnya. Tu walaupun kita orang gerak paling last, kita orang yang sampai dulu. Semalam tak ada rezeki nak sampai. Harapnya hari ni dapat sampai. Tengok, air terjun dah nampak dari bawah tau. Budak cakap 5 minit je tadi kita orang naik, tertembung dengan budak bawah tu. Oh, sekejap je lah. Ada Lucia boleh tak kita tak boleh, jom. Ada Lucia. Kita. Ni kat depan tu. Oh. Memang kena pakai baju ni ke? Sebab Dalam. dalam. Oh. Tadi Ari pun dah buka separuh dah. Lepas tu Kak Anis kata pakai. Oh. Jangan buka jaket tu. Baru nak naik pun dah ada teaser terjun ni. Tapi sini okey. Dia nak naik pun tak susah kan, tak lama. Kau just melalui denai-denai sikit. Mana ikan? Careful ni. Ari. Hati-hati kan korang. Caring pula Sumi ni tu ramai fans dia muncul kat komen je lagi ni. Kenapa dia ada shortcut? Korang pegang tali Yeah, we really got the challenging part. Ya dah sampai. Kejap je. Kat sini je tepi-tepi gigi air tu banyak ikan. Kalau kau nak duduk, nak bagi ikan makan kaki yang boleh lah. And sebelum start mandi ambil gambar dulu. Kalau dah start mandi tengok dunia sekejap lagi. Part tengah ni yang dalam tu kan nampak gelap je. Sebab tu kita orang semua kena pakai life jacket. Dah pakai life jacket semua power berenang. Cuma nak ke air terjun tu je memerlukan misi dan kerjasama. Tapi end up kita orang sampai je kat terjun semuanya. Seronok dulu mana terjun refreshing. Rasa kejap je. One of the best moment untuk trip ni. Okay, ni malam last kita orang kat sini. So ada aktiviti kat bawah, which is aku dah lambat. Aku cakap lambat ni. Weh, terkejut. Oh, ada kat sal. Lalu. Ya kan ada yang lambat. Lalu. Tempat lain dah kosong dah ni. Semua dah kat bawah. Cakap turun bawah. Tu semua dah berkumpul dalam tu. Hari tu kenal kan? Betul. Weh, lovely stone mana? Abang Pani. Hadiah penginapan di bilik saya. Queen lagi ni. Idea dia. Idea dia tadi. Idea dia ni. Malam ni ada best stress. Tapi sebelum tu kita nak main game dulu. Tu kita orang tengah bincang taktik kumpulan. So, I dulu. Rasa dulu, second me. Masa ni aku satu tim dengan Sumi. Mira dah berpecah dah. Okay, game dia macam ni. Semua kena beratur pusing belakang. Cepatlah. Sorry. Tak dah. Hari depan. Orang yang paling depan dia kena lukis ikut gambar yang diberi. Sebab Mira kan dah kumpulan lain. So dia bincang dia off mic lah. Sebab tahu mic tu capture. Kita orang dah set lukis. Tim lain tengah tunggu turn. Tapi macam terdengar sesuatu lah pula. Cantik kalau lukis. Siapa Mirul ke? Aduh. Bagus. Rosak lah. Macam rosak je. Habis lah. Tunggu habis semua kumpulan ni. Kita orang makin ke depan. Lepas tu sempat lah hitam lukisan kat depan tu. Pokok macam dapat pokok yang besar. Muka Sumi dah macam whatever lah. Tahu dah lukisan kita orang dah lain dah hasil je ni. Sebenarnya tim lain pun sama. Dia dari depan tu. Okey, peserta pertama. Soal
siasat diteruskan kepada suspek yang mempunca salah. Tapi mana-mana pun kalau game yang pas information memang macam tu end up dia. Tapi kelakar sebenarnya hasil tu tengok lain. Mana dah cakap? Raja. Bincang. Oh, designer duduk belakang. Strategi dia lain sikit. Jadi pada awal. Dah start ke? Dah kira ke? Dah kira ke belum ni? Masa untuk moment of truth. Ditunjuk gambar sebenar dengan hasil gambar dia. Memang lari weh. Sekejap tu baru kumpulan Mira. Kita makan dulu. Sebab dinner dah ready. Makan dinner lewat sikit hari ni. Masalahnya sambil beratur ambil makanan pun bercakap pasal apa yang berlaku dalam game tadi. Berat makanan kita orang tengah malam ni. Nasi. Tapi aku makan bihun. Sumi pun ambil bihun. Lepas tu kita sambung balik. Ni kumpulan kita orang. Macam menang ni je. Depan sikit. Ni paling senang mah. Paling senang ni Ari. Macam mana salah juga. Ari. Lukis asalnya tu tak sama dengan gambar. Tapi ada rupa referensial. Berapa perhatikan betul-betul. Selepas Ari siapa? Sumi. Comel. Tengok. Satu referensial jadi pokok. Tak nampak. Kena petik. Dia kena petik kak. Ha? Kena petik. Oh, Murah harap itu tafsiran Sumi. Nolah dia cuti. Mira kata kipas mesti basuh. Illuminati. Inilah punca jadi durian ni. Ari referensial menjadi durian. Durian. Malam ni kita makan durian. Tapi yang kelakar tu makin lama makin lain tau gambar dia. Back to nature. Yang last ni betul dah ikut yang second last tadi. Tapi Mana referensi aku? Referensi kita tak ada terus. 3, 2, 1, durian. Lepas tu ikan. okay, malam ni walaupun penat kita orang tak ngantuk. Sebab dua gelak je penat je. Sebab semua grup pun lukisan berubah. Kelakar tu. Lepas tu sambung pula. Dia bertepuk bersorak mencari siapa pemenang best dress. Yang ni sambil baring pun support dia main dekat lampu tu. Memang aku budak VO semua part dia tak nak on mic. Semua pecah kalau on mic. Masalahnya masing-masing kerasukan bersorak. Tak, tapi it was fun lah malam tu. Memang semua orang kita sorak je. Dah tahu tak tercalon, sorak untuk orang je lah. Settle fashion show, kita orang claim hamper setiap kumpulan. Sebelum bubar kena ambil gambar siap-siap. Kalau dah ambil gambar dah bubar lagi tak jumpa dah. Naik bilik lah apa lah masing-masing. Sebenarnya lepas aktiviti ambil gambar ni, kita ada nak durian, nak karaoke, nak... Tak apalah, ambil gambar dulu. Settlekan dulu. Durian. So since I'm not eating durian, so we sing. Gen Z masih bersemangat nak karaoke. Yang warga-warga tengok muka dah ngantuk tu. Tapi mesti nak vibing. Rasa je sebab tunggu durian dia orang kat bawah ni. Kalau tak naik dah kakak-kakak warga. Macam Mira naik awal malam ni. Durian tak tahu siapa yang bayarkan. Ada yang belanja tapi murah katanya kawasan ni. Mana baby? Sambian. Buka dalam. Oh, cantik oh ini. Heaven dia makan durian dia sedap-sedap semua segar. Oh, Ram lagi satu. Mantap Ram. Gaji minta buka kan? Kalau letup lah katanya. Angin untuk. Lepas makan durian kita balik ke booth sebelah. I wanted to say I'm the last Gen Y, so I don't know. But then it's a Gen Y song, so I'm like. Tak masalahnya lepas tu dia halau isu. Go eat durian! Okay. So today is day 3. Now is 8.40. 8.40 but you see. Dia still mendung-mendung. I love this weather. Weather dia boleh sambung tidur. Sebab usually kalau kita rasa panas tu around 9-10ish. Baru like the cahaya like damn. Tapi bila dia dah panas, ambil lah kau. Overall, everything was so good. It's a new experience lah sebab being floating on the water for almost 3 days. Yeah, we got nowhere to run. But it's nice sebab everyone is enjoying it. For me lah, personally, I feel like I enjoy it maximum. Walaupun penat. Tapi kat dalam kan, dia nampak Sumi kan. Lepas tu dia jadi VO Sumi kat dalam. Dia cakap macam ni, this is the best place I ever go. Sumi betul. I didn't say that. Dia orang kat atas. Oh, there. People. She. Mira, how the experience? Sebenarnya sangat lain daripada lain sebab Mira tak pernah datang kat tempat-tempat macam ni. Teringin nak pergi tapi tak pernah. So, rezeki kali ni dapat. Experience dia sangat lain daripada lain. Hey, my address, oi. Bapak siapa pesen dah? Siapa pesen ni?
Tapi itu kan memang kita dah bercakap kan nak bagi tempat buat sini. Tapi tak ada rezeki. Rupanya rezeki kita sekarang dibawa oleh haji-haji dan hajah-hajah. Haji Bot sini. Okey, kalau you tanya ada sini, I bolehlah cerita. Pakej ni macam pakej 3 hari 2 malam, satu kepala RM500 lah. Semua sekali lah. Tapi janganlah mari 5 orang, 10 orang. Sekurang-kurangnya 25 beg. Budak pun tak boleh. Budak nanti kita kira lain lah. Maksudnya dewasa. Family saya syorkan mereka masak sendiri. Jimat. Itu dia kira sewaan per night. Ambil balik kau punya. Kali comel apa? Sumi. Lagi anak beg. Kaitan. Kalau kata Sumi lagi hak ni biasa. Macam okey lah. Saya okey je. Kita orang memang akui. Ya, memang kita orang akui Sumi paling pretty. Hari-hari kita orang puji. Macam sikit dah. Dah on the way ke JT dah kita orang ni. Boleh pas takut bye-bye dekat boat house belah tu. Sebab kita orang nak balik dan dia orang baru sampai. Nikmatilah hari-hari dan aktiviti korang di tengah tasik pula. Sebab aku dah berjaya merakam memori. Memenangkan tak semua antara kita ni masih dalam tim yang sama tahun depan. At least kita ada bukti dalam video ni.